Installation in progress. Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel saya. So, dalam video kali ni saya nak buat analisa ringkas berkenaan dengan analisa goal hari ni So, untuk analisa goal saya nak cuba buat jadikan konten wajib. Tiap minggu tu ada analisa goal sebab korang paling ramai sekali goal. Ikutlah saya buat analisa Euro USD ke GJ ke semua tu tak kurang lah orang meminatkan. So, saya buat goal je lah. So, saya nak jadikan konten wajib. Tak adalah setiap masa korang tengok saya full margin je kan. At least ada maklumat-maklumat ataupun ilmu yang saya sampaikan daripada bentuk analisis pula. Okay, so sebelum kita start tu jangan lupa tekan button subscribe. Kalau korang belum subscribe lagi, tekan bell notification tu kalau korang tak nak terlepas video baru daripada saya. Dan jangan lupa tekan like. Okay, untuk setup ni setup ni saya ada share semalam. Okay, korang boleh tengok sini. Dia break up previous high, dia naik ke atas kan. So siapa-siapa yang peka dekat sini daripada bawah ni, kalau korang tengok sampai ke atas ni saja dah 600 pip. Banyak air dia naik. So semalam saya ada share tapi bukan dekat YouTube lah. Saya share dekat dalam channel Telegram. So siapa-siapa belum join channel Telegram saya boleh join. Maksud sekarang ni saya handle sampai bulan 12. Nanti bulan 1 nanti student saya handle. Okay, maksud sekarang saya tengah pantau cara dia membuat analisis bagi dia confident dulu. Okay, so apa nama ni analis, korang boleh tengok semalam. Korang scroll ke November 24 kat sini, korang tengok nampaklah kat sini ni semalam untuk confirmkan dia high buy tu lagi strong, dia kena break up previous high kan. So hari ni hasil dia ni sebelum ni selepas lah. Okay, ada spike sikit ke bawah tapi tak apa. Ni kalau korang ada ilmu nak cari zone kan, benda ni boleh tangkap semalam So jangan lupa follow Scalper Samurai sebab saya akan buat 1 atau 2 je video analisis saya post dekat YouTube setiap minggu. And then selebihnya tu saya akan update kat dalam channel. So tak adalah satu hari tu sampai 2-3 kali saya upload video kan. So saya update kat channel Telegram. Yang selebihnya tu saya saya buat video analisis kat YouTube. Selebihnya saya update dekat channel Telegram. Macam tu. Okay, so ni dah berapa dah 2 minit lah. So tak nak lama sangat kita cepat sikit. Okay, so ni analisis malam. So kita tengok yang apa hari ni dia buat. So hari ni kalau kita tengok kita zoom in sikit. Okay, kita zoom in sikit yang price ni. Nampak kat sini kita ada double bottom. Nampak dia punya kepala kiri dengan kepala kanan selari. Lepas tu kat sini kita ada neckline. Neckline ni pula kalau korang zoom in, korang tak marking betul-betul kan. Marking betul-betul neckline kat sini. Korang nampak candlestick dia close atas daripada neckline. So maknanya reversal buy dah wujud dekat sini. Reversal buy dah wujud. So apa yang kita boleh buat sekarang adalah meneruskan cari buy. Okay, so tu daripada daily. So daily kita dah nampak dah arah dia buy. Okay, so kita tengok dekat daily dah tahu arah buy H4, kita tinggal cari buy je lah. Okay, mana zone yang paling sesuai untuk kita melakukan buy. So ada 2 kemungkinan. Ada 2 satu, kalau nak zone selamat korang boleh cuba fokus kat area bawah ni. Ni saya padam dulu Ni dah jauh sangat ni. Okay, alright. So kalau tak nak zone-zone yang jauh-jauhan, kau boleh cari zone yang dekat-dekat. Buka time frame H1. Saya nampak dekat sini yang belum retest. Oh, yang dah retest kat sini. Yang kat atas ni kat sini. So kita boleh cuba cari, kita boleh marking kat zone sini lah. Ni time frame H1 punya zone. Okay, kalau zone yang paling low risk, zone yang saya nampak lah kan, ni kat sini dia selari dengan support sini. Nampak ni, kat sini kita ada support. Nampak sejarah support dekat sini. Dia buat pacak. Tu berapa pip tu. Siapa kena-mengena lah. Kena-mengena lah bang. Ni nampak ni SSR ni. Sini support, resistance. So zone sini kemungkinan strong lah untuk kita melakukan buy. Walaupun dia dah masuk touch, tapi ingat gold ni korang ambil zone yang paling okey lah kan. Janganlah tengah-tengah ni ambil. Tengah-tengah ni ambil boleh, tapi itulah risiko dia. Risiko nak sharp entry tu membahayakan lah dekat gold lah. Sebab dia punya 1 minute candle saja boleh cecah 30-50 pip kan. So kita cuba kurangkan sikit lah risiko tu. So kita cari zone yang paling sesuai lagi So apa lagi zone-zone dia. Ni tinggal cari zone buy. Yang ni tak ada apa sangat lah. Dia daily buy kan. 4 hour mana, 4 hour pun buy. Nampak ni dah breakout. Kat sini kita ada apa? Kat sini kita ada QM bang. Kita ada low, high. Kita ada low, high, low, high. Kita ada QM. KQM. Lepas tu price dah sampai dekat area bawah kiri ni. Naik ke atas. Dah breakout dekat kaki QM ni. Okay, kaki breakout QM ni kan. Okay so ni nak retest kat sini pun boleh.
So ni korang boleh tanda lah. Buka pergi time frame 15 terus. Time frame 15 kat sini. Kalau dia buat double top, zone yang paling okey kita nak tunggu kat bawah ni. Ni nampak zone ni yang kita marking kat H4 tadi kecil kan. Tengok tu berapa? 100 pip bang. 100 pip besar tu. Okay. So ni M15. Sekarang ni pukul 3 petang. Pukul 3 petang, zone yang paling terhampir dekat sini untuk kita melakukan buy. Ni dah break up belum? Belum break up lagi. So ni zone paling terhampir lah. Alright. So kita cuba marking dua zone lah. Ni kita padam dulu ni. Kita padam dua. So apa yang saya nak untuk dua-dua zone ni terjadi, apa yang saya nak lah kan, untuk kurangkan, untuk jadikan dia low risk. Okay. Untuk jadikan dia low risk, apa yang saya nak tunggu. Okay, apa yang saya nak tunggu. Sekejap marking sekejap Sabar sekejap guys. Apa yang saya nak tunggu, saya nak dia membuat satu push up ke atas daripada zone. Contoh dia macam mana? Contoh dia macam ni lah. Contoh dia macam tu. Kan nampak dia masuk dalam zone, dia buat satu push up ke atas. Time ni kita boleh cari buy lah. Tak payahlah nak bawah-bawah ni sangat. Tak payah. Kita nak selamat dia sekarang ni. Ya, sebab dia ni challenging. Ni nak mencabar korang punya disiplin ni. Kan? Sebab korang suka trade gold tapi disiplin tak ada. Cloud dah juga nanti. So kita nak mendisiplinkan diri. Trade dekat gold ni kita tunggu dekat zone. So sekarang ni zone-zone ni mana satu dia akan pergi saya tak tahu. Boleh jadi kat sini dia terus fly malam ni 1000 pip kan. Mana tadi kita target kat atas ni tadi. Daily mana? Oh, daily tak ada target lagi. Daily nampak gaya macam dia boleh pergi dekat previous high. So saya cuba marking kat sini lah. Kenapa dekat sini bukan dekat sini? Sebab kat sini kita ada area candle breakout kan. Candle breakout bukan shadow breakout. Ni dekat sini dekat area candle breakout. So kalau tengok daripada zone sini sahaja, kalau katakanlah dia touch kat sini, situ saja 1000 pip bang. 1000 pip tu besar. Banyak Okay, so tak perlu rushing lah. Kita tunggu dia buat apa. Kat sini dia belum siapkan double top. So kalau dia siapkan double top, apa jadi? Katakanlah dia siapkan double top. Di mana M15? Katakanlah dia siap double top sini. Neckline sini dia breakout. Okay, neckline sini dia breakout. Okay, so kita tanda ni shadow paling lowest kat sini. Neckline sini dia breakout. So ada kemungkinan price jatuh sini, naik ke atas, pergi dekat zone sini, baru dia fly. Faham so macam itulah dia punya percaturan. Tapi katakanlah candlestick kejap lagi dia masuk dalam zone, tapi dia tak close lagi L15 Dia tak close lagi. Dia buat macam ni, pup, dia masuk balik atas daripada line putih ni. Maknanya atas daripada neckline area ni lah. So maknanya tidak ada breakout double top kat sini. Tak ada breakout. Okay, so bila tak ada breakout, ada kemungkinan price mungkin dia retest balik dekat area sini. Dia pull back balik ke area sini. Lepas tu kita buy lah balik ke sini, kat atas ni. Tak ada masalah pun Yang penting kita dah nampak arah dia. Kita dah double triple confirmation dah. Dan satu lagi, saya lupa nak selitkan disclaimer. Saya ni bukan penasihat kewangan korang. Saya bukan ajak korang untuk melakukan apa-apa pelaburan. So segala trade yang korang ambil itu adalah atas korang punya risiko sendiri So ni apa yang saya share ni melalui pengalaman saya dan knowledge saya lah dalam trading kat sini. Saya bukan professional trader. Saya tidak ada certificate professional trader. Apa yang saya share dalam ni saya share suka-suka. Saya share suka-suka. Saya bukan mengajar. Okay, saya bukan paksa korang sini tekan buy kat masuk zone sini korang patut tekan buy. Tak ada. Ni saya lebih sharing macam tu. Okay, sharing macam tu Alright. So kena cakap lah sebab akta baru kat Malaysia kan. Alright, itu je lah kot. Sekarang dia 8 minit borak-borak kosong pun dah 8 minit lah. Okay, itu je lah kot untuk analisis kali ni. Semoga bermanfaat. So kita cuba marking dulu kat sini. So kita marking macam ni lah. Sekejap sepatutnya video ni 5 minit tapi tak apa. Tidak mengapa. So kat situ. Macam tu. Alright. Okay. So saya lebih suka kalau dia pergi kat bawah ni lah. Lagi banyak dapat kat atas kan. Alright, itu lah kot untuk video kali ni. Semoga bermanfaat. Kalau ada apa-apa update nanti saya akan update kat dalam channel Telegram saya. So korang boleh join channel Telegram Scalper Samurai. Link ada dekat dalam description video ni. Alright, so tak ada bayar apa-apa pun, join channel je, free Okay. So itu je lah kot. Assalamualaikum dan selamat bertrading semua. Tayor. Trade at your own risk.